Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang ke YouTube channel MRBZ Production. Terima kasih kepada semua sahabat yang mana dah subscribe, like dan tekan bell notification. Yang mana korang dah support aku, terima kasih sangat-sangat. Dan hari ni aku nak ajar korang macam mana cara untuk kita buat status WhatsApp kita daripada begini ke macam ni. Kerana apa? Sekarang mudah. Kerana mudah untuk kita share apa-apa, contohnya macam share benda-benda yang manfaat tentang agama dan tentang sahabat kita yang berada di Palestin sana. Jadi mudah kita nak share. Jadi kebanyakan aku tengok sahabat-sahabat yang mana share. Okey, selain itu kita boleh tengok juga yang mana kita nak berkongsi dengan siapa. Ni apa sahabat kita yang kita nak hide dia supaya dia tak boleh tengok status kita. Kata kita nak share kepada semua sahabat kita yang kita save nama dia, boleh tengok sini. Okey, seterusnya saya juga cara macam mana kita tengok status orang tu deh. Tapi orang tu dia tak dia tengok yang kita ni tengok status dia. Tapi orang tu tak tahu yang kita ni sedang tengok status dia. Ramai WhatsApp mau tengok dia gini. Tapi kita nak ubah kepada WhatsApp tu jadi macam ni. Jadi sebab apa? Sebabnya sekarang tahu sahabat kita di sana seperti mana yang kita tahu dah. Jadi bila nak share tu tak boleh. Jadi banyak sahabat kita yang share daripada orang lain, tapi nak share daripada hak dia ni tak boleh. Jadi saya ajar kepada sahabat-sahabat semua macam mana nak setting. Tengok video ni. Kalau dah cuba tekan, cuba buat sekali pada video hamba ni supaya orang lain juga boleh buat juga. Dia setting juga WhatsApp dia macam set awak buat. Lepas tu bila dia share pasal-pasal Palestin lepas ni, kita bersama-sama boleh share juga dan kita dapat info-info yang lebih manfaat lagi. Terima kasih. Kalau ada sesuatu, share video ni kepada sahabat-sahabat anda semua supaya dia juga dapat buka button share di WhatsApp masing-masing. Assalamualaikum.